No, tapi Kinan jaga kan? Simpan lah, simpan. No. No. Good. Ya. Sekejap ni. Dada aku. Kejap. Dada aku sakit. Aku rasa tak lama lagi sakit jantung aku shit di rumah ni. Tumpah aku cakap. Tak, aku punya set up tu sebab terkejut. Dah lah. Kejap. Aku kena duduk tepi dinding lagi. Bahaya tu. Aku risau ada benda terbang. Dalam itu hari benda ni lah. Allah Akbar. Siapa? Kita tengok. Assalamualaikum. Woi. Memang. Simpan. Kamu tu simpan yang makan lagi, batuk. Oi, bunyi cakar apa tu? Woi. Dengar tak? Saya baru buka yang dekat dapur ni, dekat meja makan ni kita baru buka. Wih. Panas tu. Aku dah boleh rasa dia punya bahan panas tu. Dia ke depan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Seberikan ni nanti lah. Simpan tu masuk dalam airbox. Ni. Kipas ni memang aku buka. Simpan. Betul lah. Woi! Ya Allah, ya astaghfirullahaladzim. Woi! Macam ya Allah. Geng, aku tadi boleh nampak dekat kamera aku terus gerak ke depan, geng. Allah. Kan bilik sama, bilik mata satu ni.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika min syarri Bismillah. 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 Kakak, ni. Kau pergi simpan kakak. Benda tu dah lah berkala berwarna. Apa ni siu? Okey lah kau ni betul lah. Kakak. Weh. Apa putih ni? Siapa? Dekat tepi dinding. Dia batuk tu. Pakai Eh. pokok tu. Pasal Ben ni baru tak habis fikir ni. Tak, faham tak geng? Sebelum aku nak pergi tadi, aku tunjuk benda tu memang ada kat situ. Macam mana? Kau faham tak? Sebelum aku nak sampai sini tadi, tu yang ada kat situ. Dan tak kurang lagi aku kalau nak cakap lebih-lebih pun cukup orang yang tengok daripada awal sampai ke sudah. Bila aku bercerita, bila aku luahkan benda yang jadi dekat dalam rumah ni, orang tak habis-habis cakap ada kawan, ada orang yang tolong alihkan. Terang-terang dekat tadi, sebelum aku nak pergi ke ruang tamu, beg tu memang ada atas situ. Macam mana pula boleh beralih pergi sebelah? Kau faham tak? Bangunan dia punya ruang tamu ni bukan boleh tembus bilik sebelah. Laluan dia sini je, betul tak? Cuba fikir logik. Fikirlah secara logik. Saya memang abaikan, tapi tu macam aku cakap lah. Dia part-part kawan tu yang tak boleh orang kata. Entahlah je, terang-terang aku buat. Step manusia pun kita tak dengar.